Yang ke-11, semayang jenazah disemayangkan oleh minimum 40 orang. Allah ampun dosa. Itu tuan-tuan, kita sunat hukumnya berpesan pada anak isteri kita, kalau meninggal semayang mesti 40 orang minimum. Suruh anak kita cari lah. Mana pesan pada isteri, yang abang kalau meninggal, katalah AJK, khariat kematian semua tak ada, tunggu jugalah, mesti cukupkan 40 orang. Mana nak cari bang orang kerja semua? Engkau bawa kereta, carilah mak tapis mana budak-budak, semayangkan, jangan kurang 40. Apa sebab? Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihim. Hadis Muslim. Mana-mana mayat yang disemayangkan oleh 40 orang yang tak pernah buat syirik kepada Allah, maka orang tu akan dapat syafaat daripada 40 orang itu tadi. Hadis Muslim. Tapi 40 tu kita tak boleh jamin dia semua berkualiti. Tantah ada datang tu subuh tak semayang pagi tadi, macam mana main jenazah datang semai subuh dah, letih kita. Jadinya 40 ni jangan ngam-ngamah. Dia elok 100, sebab 100 memang ada hadisnya. Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una illa syuffi'u fihi. Hadis Muslim dan Nasa'i. Siapa yang disemayangkan nanti kalau dia mati oleh 100 orang, 100 orang tu boleh beri syafaat pada kita. Yang penting pesan pada anak-anak, engkau jangan semayang abah kat hospital 3 orang je dengan bantu perubatan ni semayang 3 orang. Bawa balik cari orang minimum 40. Sebab itulah talian terakhir kita untuk pengampunan dosa sebelum masuk dalam kubur. Itu yang ke-11. Yang ke-12, ini talian akhir juga, iaitu amal kebaikan yang ditujukan kepada kita selepas daripada kita meninggal dunia. Dalilnya adalah macam contoh sedekah. Tuan-tuan, kalau sedekah on behalf orang dah meninggal, sedekah tu sampai mengampunkan kesalahan dia. Sama juga dalilnya, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Dalam satu hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi pernah sebut, orang yang nak mati dia ada hutang puasa, habisnya boleh bayarkan puasa itu, mana boleh ganti. Artinya amalan masih boleh buat lepas mati. Lepas tu kalau ada orang muda-muda tak percaya, mana boleh kita doa-doa tak sampai pada orang mati. Dia tahu mana? Saya tahulah nenek. Tak, ginilah, awak mati dulu, kemudian kita doakan untuk awak. Nanti you hidup balik cerita sampai ke tak sampai. You pun tak pernah mati, macam mana you boleh muka confident macam benda tu tak sampai? Janganlah confident sangat. Kalau tak sampai, takkan ada badal haji. Apa guna badal haji tu? Badal haji tu kan untuk orang dah meninggal. Macam tuan-tuan sayang ke Piramli, buatkan haji untuk Piramli, boleh? Sampai ke tidak? Boleh, pakailah Haji Ramli Bin Putih, boleh pakai. Habis kalau benda amalan orang hidup untuk orang mati tak sampai, buat apa boleh ada badal haji? Kenapa boleh ada badal puasa? Artinya orang mati masih boleh kita berbuat sesuatu untuk bantu di alam kubur. Dulu Datuk Ismail Kamus, dia ni antara penceramah yang paling kerap orang viral meninggal. Sian dia. Saya ingat tuan-tuan pun ingat dia dah meninggal agaknya. Dia dah jarang muncul, dia tak sihat ya. Orang selalu ingat dia meninggal. Ada sekali dia di Mekah. Dia kata dia duduk di Mekah dah 3 hari, dia tak rasa lapar. Dia heran kenapa pula dia tak rasa lapar. Rupanya masa tengah viral dia dah meninggal dunia. Jadi beberapa buah surau masjid di Malaysia yang dengar cerita tu buat tahlil untuk dia. Dan ada yang buat sembahyang raya pun ada. Rupanya bahawa dia dah dapat satu ilmu, bila orang buat tahlil untuk kita, kita ada rasa kenyang, tak nak makan. Barangkali itulah suasana kita dalam kubur nanti. Orang buat tahlil kita, tuan-tuan akan sentiasa relax dalam kubur. Jadi nanti sehari dua ni kalau ada orang susah datang minta tolong, tuan-tuan tahlilkan dia untuk dia. Bukan tak nak bagi duit, minggu lepas dah bagi dah RM5 datang lagi. Selalu masjid jadi mangsa, dia tahu kita ada tabung, duit sikit balik Terengganu, bagi RM5. Minggu lepas datang lagi, duit makan lapar. Duduk sini aku baca talqin untuk kala, InsyaAllah kenyang. Mudah-mudahan